hari ni adalah hari kelima, which is hari free day kita orang untuk explore bumi Jepun. So kita orang akan pergi ke tempat yang boleh dikatakan macam autumn. Dan kita orang akan pergi ke Shinjuku. So dekat Shinjuku ni kita nak tengok Godzilla punya kepala. Kalau tak salah macam ada 3D punya screen dekat penjuru building tu. Lepas tu adalah benda-benda lain yang aku sendiri pun tak tahu. So that's why kita pergi untuk explore. Salah satu benda yang aku suka pasal orang Jepun ni, kalau korang tengok dekat video ni, diorang menunggu teksi dan diorang beratur. Diorang macam tak berselerak. Kalau kata teksi tu lambat sampai dan diorang just tunggu je kat depan tu. So bagi aku, itu bukan sesuatu benda yang aku selalu tengok. Okay? Tapi dia menampakkan yang diorang ni dah dididik daripada kecil supaya diorang tahu kalau kata menunggu dan kena sabar. Untuk lokasi seterusnya, kami menaiki train untuk sampai di Mount Takao. Tiket train dan tiket masuk ke Mount Takao boleh dibeli sekali di stesen ini. Finally kita dah sampai di Takao Sanguchi. Setelah berapa lama? 50 minit daripada Shinjuku nak sampai ke stesen Mount Takao. 50 minit. Jauh gila. So basically ini adalah the last station untuk line yang aku pergi ni lah. Rupanya boleh tahan ramai juga orang yang berhenti dekat Mount Takao ni. Ramai. Walaupun terang benderang, tapi suhu dekat sini 12 Celsius, boleh tahan sejuk. Tapi nasib baik dia tak berangin sangat. So kalau berangin, lagi sejuk Pada awalnya kan aku ingatkan telaga. Rupanya dia membasuh kasut. Itulah. Tapi sebenarnya ada je sebab kenapa diorang buat tempat air kat situ. Sebab pengunjung-pengunjung kat sini, diorang banyak membawa haiwan peliharaan diorang. Jadinya terkena sisa-sisa tai haiwan tu terkena pada kasut diorang. So diorang sediakan tempat air dan juga berus untuk cuci kasut diorang lah. So bagi aku itu adalah salah satu inisiatif supaya kebersihan terjaga walaupun terpijak. Bagus lah. Selepas keluar daripada stesen Takao Sanguchi, korang perlu berjalan kaki untuk sampai ke entrance Mount Takao. Jarak perjalanan tidaklah jauh, hanya ambil masa 5 hingga 10 minit sahaja. Kalau korang tengok dekat sebelah aku ni, ini semua yang nak pergi ke Mount Takao menggunakan cable car. Tapi aku dengan bini aku tak naik cable car sebab beratur terlalu panjang. So kita orang naik chair lift, which is tak ramai yang beratur. Dan aku rasa experience tu lagi best compare to naik cable car. Tapi siapa yang rasa gaya, okey je, itu optional lah pada korang kan. Tapi aku prefer naik chair lift lagilah. Okay, ingatkan dah beli tiket untuk naik cable car dekat Mount Takao daripada Shinjuku ni. Ingatkan boleh lah macam terus bypass. Rupanya nak kena beratur juga, dan beratur dia boleh tahan panjang sebenarnya. Okay, finally selepas 45 minit beratur, dah sampai dekat dia punya platform untuk naik.
これ大きいですよ。帰ります。はい、ワンステップ。Okey, hati-hati. ワンステップ、ワンステップ。Hop. Laju. Pasal dia macam naik kuda. はリフトを揺らしたり飛び降りたりしないようにお願いいたします。事故防止のため通報機する Satu je yang agak seram sikit naik chairlift ni, dia tak ada penghadang kat depan. Macam something yang kita boleh pegang ataupun yang boleh menghalang kita terjunam ke depan. So, memang kena behave. Jangan macam-macam naik chairlift ni. Tapi, kalau korang terjatuh sekalipun, tak adalah tinggi. Sebab, tak tinggi sangat lah dia punya jurang dia. Kalau betul-betul autumn, blooming dia memang mind blowing lah. Ini belum autumn lagi, belum autumn sangat. Atas lagi pun ada. Atas lagi. Ingatkan dia macam landai je. Rupanya lagi mencanak naik. Tak tahulah korang boleh nampak ke tak. Tapi dekat sana tu lagi menjunam. Okey, sekarang ni aku tarik balik kata-kata aku. Kalau kata terjatuh barang ataupun korang terjunam ke depan, aku kata tak tinggi kan. Tapi sebenarnya ada part yang tinggi. Kita jatuh tak ni sangat. Barang jatuh macam handphone. Betul. Kita jatuh, okey, sakit sikit lah. Tapi malu pun dapat. Barang jatuh, pandai-pandai lah kau cari sendiri. Tinggi. Kejap, apa sebab berhenti tiba-tiba ni? Tak ada elektrik. お客様にはご迷惑をおかけいたしまして申し訳ございませんが Tolonglah cakap dalam bahasa Inggeris. Translate please. Tak tahu sebenarnya apa yang jadi. Tengah santai-santai tiba-tiba dia boleh pula stop. お客様は横の手すりにしっかりとおつかまりください。お客様にはご迷惑をおかけいたしまして大変申し訳ございませんでした。Aku dah mula terbayang dalam cerita High School of the Dead. Aku tak tahu kenapa. Oi mak. Betul, jangan tak ada lebih. Tadi naik guna chairlift, sekarang kita turun guna cable car. So at least merasalah kedua-dua kenderaan naik dan juga turun. Kemajuan sesebuah negara bukanlah boleh diukur dengan betapa cepatnya bangunan-bangunan tinggi dibangunkan, tetapi adab, budaya, sifat toleransi, tradisi dan ilmu. Semua elemen tersebut diambil kira dan diterapkan di dalam diri sejak kecil lagi. Sekarang ni kita nak pergi ke tengok kepala Godzilla. So kalau korang Google, tulis je Godzilla head dan korang akan nampak. Tu kucing dia. So itulah LCD screen yang viral all over the world. Yang viral tu lah. Korang nampak apa yang aku nampak? Itulah dia, Godzilla head dekat Shinjuku. So nak access ke sini sangatlah senang.
Lepas korang keluar daripada Shinjuku Station, okay, keluar korang akan nampak LED screen yang ada kucing macam 3D tu. Okay, korang masuk je dekat area situ, kemudian korang straight sampailah jumpa Godzilla Head. Itu adalah salah satu tarikan je lah. Tapi apa yang ada kat dalam tu yang aku belum pasti lagi. Cuma di sekitar kawasan sini banyak kedai-kedai yang korang boleh beli merchandise, lepas tu makanan of course, tapi kena pandai cari yang mana betul-betul boleh dimakan. Banyak aku belajar tentang Jepun, terutama tentang budaya dan adab sesama manusia. Walaupun Jepun sedang pesat membangun dengan teknologi dan bangunan-bangunan moden, tetapi tradisi dan bangunan-bangunan lama masih lagi dikekalkan sehingga ke hari ini. Jadi setakat ini itu sahaja untuk video travel aku, dan kita akan jumpa pada video travel lain yang akan datang. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk subscribe.